dua pelabar. Ini Pak Jack Dia macam ni kan? lagi makan mie Aceh. Mie Aceh ada Gajah Mada Gongrong di Cafe Park. Depan Zia Swalayan. Jangan lepas kan. Bagaimana Mas? Enak enggak? Enak kali boy. Mana jempolnya? Enak. Ini namanya Pak Zakaria. Kalau nama keren Pak Jack. Tunggu boy. Ini hanya goyang. Ini sampai goyang. Ni nggak mau kami tadi. Hah? Ni nggak mau kami. Gimana? Beda kami ya. Mana? Mau. Tapi hi kan. Hi enggak apa. Dan nak bayar hutang dia kan mi kena. Agak-agak kan. Kaya rồi, ang gagla kaya. Nah kan. Dia memang mereka dia yang muka. Dulu apa ni kau mi emang bau. Ni lebih apa dah hari bentar kan. Jadi agak-agak. Kaya awak ada pun yang agak agak dalam kaya awak pada bau. Bagi mi kaya apa dah hari kan. Tapi tu baju. Jangan dah yang bau ni dah. Nah, kalau mie Aceh kan di Jakarta paling favorit. Nah, Medan di Jakarta paling favorit kalau mie Aceh. Lagi ya. Jangan dah. Kita nyomi muka. Lại là Mana tak boleh lah. món đa. Kuih mamla. 25 lah. Bari mau kan. Leplo. Itu mau kiri ya. Mak kita yang ada main dekat handong macam apa kali mau dah. Mak kadang jauh kita mah kan tu ni tu. Di Batam dah dapat jauh gua kekak aja wan. Mamla wan. Yang mamla harga yang dah. Yang murah ini ya. Dari Batam bu beta membar be mi di Batam tu kah? Mi. Ha, mie Aceh. Mi waplo. Mie Aceh apa tu? Waplo. Jawa liap dulu. Jawa leplo. Kami kosong ah, mie Aceh kosong ah. Medan mau dah. Kita mamla. Kalau di Banda Aceh itu situ be. Pakai telur 12. Gerong-gerong. Gongrong yang masih murah mi. Ada yang 6.000, ada yang 7. Semua ada mili. Ini boleh tu ke orang. Mau buah boleh. Berapa ni? Dah. Mi kuah tak dapat boleh. Mana boleh tu ni. Boleh tu ke mau mi. Dia mayum piang. Ya, habis nih. Buat mana mi? Enak masa? Ya kan? Oke lah.